ba ujung-ujung Ramadan itu bila mana tak puasa kita nyo sempurna, tak jaga yang je ke bata dan tak jaga yang je ke gadah pahala, artinya penuh dengan adab. Nyo kehina ataupun tu bak ujung kita nyo akan merempak sabah titul yang sering disebut-sebut dan sering kita dengar, iaitu titul yang dinujuk oleh Allah kepada setiap umat dan setiap hamba yang melakukan ibadah puasa yang sempurna. Itulah titul la'allakum tattaqun. Bila mana kita nyokat mendapatkan akan titul la'allakum tattaqun, semoga kita nyokaji ke orang yang muttaqin. Itulah orang yang muttaqin yang sedang ditunggu-tunggu oleh syurga. Sesuai dengan hadis Rasul, al-jannatu lil muttaqin. Syurga itu milik orang-orang yang bertakwa. Nyoke mubaru tarumpa dan tercapai titul takwa, hana lain perbuatan yang terlakukan di dalam Ramadan, yaitulah melaksanakan ibadah puasa yang sempurna. Mudah-mudahan katanya Nabi oleh Allah ba ujung Ramadan la'allakum tattaqun, titel orang yang bertakwa. Menyokat takwa adalah berarti jelas katanya calon-calon ahli syurga. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan adalah yang tak lakukan akan ibadah puasa secara sempurna. Katanya mandum yang kehadir ba uro yang berbahagianya wujud tu kepada hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa itulah hamba Allah yang sedang ditunggu-tunggu oleh syurga. Mudah-mudahan kita mandum adalah wujud ke calon-calon asal syurga.